pendek ni. Okey, sekarang kan kita nak ulang kaji sekejap ulang kaji ya. Semua jawab boleh? Okey. Boleh. Apa? Apa akaun perdagangan adalah untuk cari apa? Untuk kasar, Untung kasar sama dengan? jualan bersih, tolak kos jualan. Okey. Okey, saya take turn lah Zah, jualan bersih formula apa? Sekejap. Lupa dah. Ini kena hafal Uh, Eh, jualan bersih sama dengan jualan tolak ulangan jualan. tengok kertas Ya ke? Tak apa. Nanti saya akan bagi you masa hafal lagi Uh, Fatihah? Ya, kos jualan. Kos Hmm. jualan inventory awal, tambah Inventory. tambah belian bersih, tambah Audi. Lepas tu tolak dengan inventory akhir. Okey, betul. Belian bersih formula apa? Belian tolak dengan pulangan belian. Okey, betul. Zat, apa ke Audi punya A? Angkutan, angkutan masuk. Angkutan masuk. You, Upah atas pilihan, upah atas belian. du- D, duty atas belian, duty atas belian. I, insurans atas belian. insurans atas belian. Okey, lepas tu, apakah untung rugi punya formula? Untung rugi untuk cari apa? Sorry. Untung rugi cari apa? Yang bersih. Untuk bersih. Formula? Untuk kasar, tambah hasil, tolak belanja. Betul. Okey. Hari itu kan saya bagi kamu satu nota macam ni. Saya suruh kamu salin kan? Saya nak. Ya. Masih ada kertas tu? Ada. Ada. Okey. Sila label sini. Ini bracket. Belian bersih tambah Audi. Ini adalah kos belian. Kos belian. Okey, maksudnya belian bersih tambah Audi itu kos belian. Okey, dan cikgu tanya, kalau hari ini saya suruh kamu cari, okey, cari kos belian, tapi tak ada Audi, macam mana cari kos belian? Kalau soalan tu tak ada Audi. Kalau tak ada Audi, kos belian sama dengan apa? Siapa tahu? Tak tahu. Tinggal siapa lagi dalam tu? Tinggal siapa dalam kos belian? Bersih. Tak. Bukan. Kos belian adalah ini. Ini. Dalam ni adalah apa? Belian bersih tambah Audi. Itu adalah kos belian, mah. Jadi, kalau soalan itu tak ada Audi, kos belian sama dengan apa? Faham ke? Tak faham? Tak, okey. Macam mana? Maksud saya, belian bersih tambah Audi, kan saya buat satu bracket. Nampak? Kalau saya Nampak. buat bracket, maksudnya ini benda kena kira asing. Tak boleh campur inventory awal. Kena kira asing, baru kita campur dengan inventory awal. Okay? So, apa benda ni? Belian bersih tambah Audi apa ni? Ini adalah kos Jualan. belian. Kan Belian. saya label sini. Salah. Okay, kos belian. Nampak ni? Nampak. Okey, kalau soalan itu tak ada Audi, angkutan tak ada, upah tak ada, duty tak ada, insurans atas belian pun tak ada. So, kalau tak ada, kos belian sama dengan apa? Kalau ini jadi kosong.
Tak ada. So, kos belian sama dengan apa? Eh, Siapa Belian lagi tinggal sini? belian besi. Betul, belian besi lah. Kos belian tu belian besi lah. Oh, Okay? Kenapa tiba-tiba cikgu cakap ni? Sebab tak semesti ada angkutan tau. Audi tu tak semesti ada. Kalau ada, kita campur dengan belian besi. Tapi kalau tak ada, belian besi itu adalah kos belian kita. Kos kita beli barang. Okay? Lepas tu, campur dengan inventory awal. Sini ya. Kos belian campur dengan inventory awal. Maksudnya ini total lah. Ini total semua. Kita panggil dia kos barang untuk dijual. Okay, kos barang untuk dijual. Maksudnya macam ni tau, saya tulis satu kali. Belian besi sama belian besi tambah Audi. Kita dapat apa? Kita dapat kos belian. kos belian. Lepas tu, kos belian tambah dengan inventory awal. Kita dapat apa? Inventory akhir. Kos barang untuk dijual. Kamu tak faham ni ya? Tak faham saya lukis ni. Ni. Sampai sini saja. Ini inventory awal campur dengan kos belian dapat kos barang untuk dijual. Faham? Tak faham? Sikit. Sikit. So, sudah salin? Jap. Nak ini ke? Sudah? Dah. Dah. Okey. Saya bagi sikit contoh. Contoh. Saya punya belian besi adalah 200. Okey, lepas tu saya punya A adalah 10. A tu Audi punya A lah. Saya punya inventory awal adalah 50. Soalan saya, berapa saya punya kos belian? Siapa tahu? 260 ke? Kos Bukan. belian formula apa? Belian besi tambah Audi. Belian besi tambah Audi. 210. Betul. 200 tambah 10. 210. Lepas tu saya nak cari kos barang untuk dijual. Kos barang untuk dijual. Formula apa? Inventory awal tambah kos belian. Ya, inventory awal tambah kos belian. So, 260. ya, inventory awal 50. 210. So, 260. Faham ke sini? Faham? Faham Betul lah. Betul. Fatihah faham ke? Faham. Faham Okey. PKK last week saya belum ajar kan? Belum. Belum. Saya cuma ajar apa saja. Okey. PKK kamu tulis sebelah tengok ibarat kertas sambung sambung dia. Bawah pun boleh lah, sebelah pun boleh, tengok ibarat kertas saja, okey? So, sekarang kita tulis PKK. PKK full name dia adalah penyata, Kedudukan kewangan. betul, penyata kedudukan kewangan. So, dia nak check apa? Dia nak check status. Status
kewangan kita. So, sini ada dua bentuk. Satu panggil bentuk T. Satu lagi panggil bentuk apa? Fatihah tahu tak? Tak tahu nama dia. Jadual. Penyata. Penyata. Bentuk T adalah kiri kanan. Kiri sama dengan kanan. Bentuk penyata adalah atas sama dengan bawah. Bawah. Faham? Kiri kanan, atas bawah. So sebenarnya benda dia sama saja. Benda sama saja. Kita cakap bentuk T dulu. You nak salin dulu tak ni? Dah. Sudah. Cepat dah. Okey, kita buat bentuk T dulu. Okay. Okey, bentuk T. Bentuk T adalah kiri kanan mah. Okey, ini PKK. PKK mesti PKK pada bla 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 bla. Pada 31 Disember 2026 macam tu. So, sini debit, sini kredit. Okey. Kamu kena ingat format mesti sama dengan outlay. Masih ingat outlay kan? Ni. Tapi outlay kita tak guna belanja dengan hasil. Sebab belanja hasil sudah dekat apa? Belanja hasil dekat apa sudah. So sini hanya asset, liability, equity. Asset ada berapa jenis asset? 2. Apa tu? Aset semasa dan bukan semasa. Betul. So ini dua sebelah mana? Sebelah Kanan. kiri. Debit. Ini. Oh, yang ni. Kiri. Yang ni. So aset bukan semasa dengan aset semasa sebelah kiri. Okey, dia punya nombor sebelah kiri. Lepas tu, siapa sebelah kanan? Liability. Liability dengan Equity pemilik. equity pemilik. So, kita isi equity pemilik dulu. So, equity pemilik sebelah kanan. Liability ada berapa jenis? 2. Apa tu? Liability semasa dan bukan semasa. Liability bukan semasa, liability semasa. So, nampak? Ikut siapa? Ikut outlay je. Asset sebelah kiri, liability equity sebelah kanan. Boleh? Boleh. Lepas tu dapat nilai imbangan, nilai yang sama. Sini mesti sama tau. Kalau 1, 2, 3, ini pun 1, 2, 3. Jumlah mesti sama. Kalau tak sama, sudah salah. Cikgu tanya, kalau sudah salah, apa kena buat? Fatihah, kalau masa form 4 you salah sudah, apa you buat? Cari balik. Cari balik, cek balik. Kalau saya suruh kamu skip, boleh? Ya, jangan cari, jangan cek, jangan betulkan dia. Skip saja. Okay? Sebab, kenapa nak skip? Sebab kamu tak ada masa pun. Kecuali you ada banyak masa, you boleh cari. Kalau tak ada masa, jangan cari. Okay, Zah ingat next time dalam exam mesti tak imbang. Tak imbang kena buat apa? Cari balik. Skip. Kalau Skip. SPM, Ya, sama je. Skip. tak hilang You markah ke? jangan sebab tu 2 markah, you hilang 10 markah. Oh, ni 2 markah je. Sebab kalau dia tak imbang, mungkin, okay, dia macam ni tau. Dalam akaun, satu soalan 25 markah. Contoh. 25 markah tu,
Hanya satu markah je sudah boleh buat kamu tak imbang. You nak sebab itu satu imbang, satu markah pergi cek, lepas tu hilang 75 markah ke? Sebab soalan lain kan jumlah dia 75, jumlah 100 mah. Faham? Jangan sebab itu markah kecil, hilang markah besar. Skip saja. Tapi, kalau cikgu punya style, saya ada banyak masa. Lepas saya siap pun saya ada mungkin setengah jam. Ada setengah jam boleh cek balik lah. Okey? Faham ke? Faham. Mesti kamu terkejut. Kenapa nak skip? Sebab kalau soalan matematik kamu tak skip kan? Kamu akan cek. Soalan matematik senang. Nak cek balik pun 30 saat 1 minit boleh dapat cek. Tapi kalau account, mungkin you nak cek balik ya. Kena guna 20 minit. Kalau bagi cikgu kadang-kadang guna 10 minit cek. Apa yang salah sini? Kadang-kadang kalau betul-betul susah, tak dapat cari. Macam tu. So, jangan bazir masa. Okey, bentuk penyata adalah atas bawah. So, kalau atas bawah dan kiri kanan, ada sikit berbeza dalam format. Apa yang berbeza? Dia punya atas masih aset bukan semasa, aset semasa. Tetapi dia akan pindah ini liability semasa pergi sini. So, kalau kredit liability semasa pergi debit, tambah ke tolak? Liability semasa debit, tambah ke tolak? Tolak. Tolak, betul. Sebab liability kan sebelah kanan, sebelah kredit. Tiba-tiba you suruh pergi debit, dia akan jadi tolak. So, sini pun tolak liability semasa. Aset semasa kena tolak liability semasa. Sebab dia pindah sudah, dia pindah pergi atas. Lepas tu, you akan dapat satu nilai. Nilai ini kita panggil dia modal. Modal apa, Fatihah? Ingat ke? Aset semasa tolak liability semasa. Modal awal. Modal kerja. Modal kerja. Ini adalah modal kerja. Okey. Lepas tu ini kena jumlahkan. Modal kerja tambah dengan modal aset bukan semasa tambah modal kerja. You akan dapat imbangan. Sudah? Sekejap. Sudah bagi tahu Sudah. Okey, sudah. Sekarang cikgu tanya. Kalau liability semasa sudah pindah, sekarang bahagian bawah tinggal siapa? Tinggal siapa sini? Equity dengan? Liability bukan semasa. Betul. Sama je. Cuma dia tinggal ni je. Okey? Okay. Yes. Ada soalan? Tak. Tak ada. Okey. So, sekarang sudah siap, Dah. Okey. Sekarang kita tengok sini,
Ini ada belanja. Belanja dengan hasil ada dua jenis tau. Belanja dengan hasil. Belanja ada operasi, bukan operasi. Hasil pun sama. Operasi, bukan operasi. Okey, apa maksud operasi, apa maksud bukan operasi? Operasi maksudnya yang utama. Bukan operasi maksudnya yang bukan utama. Contoh. Contoh. Kalau saya adalah restoran. Restoran, saya jual apa? Restoran jual apa? Makanan. Makanan. Jadi saya punya untung dapat daripada makanan. Tapi boleh tak saya cakap, saya jual keychain. Itu saya punya utama, main income. Yes or no? Keychain, keychain. Tak. Tak, itu bukan. Tapi saya cuma gantung-gantung. Ada orang datang restoran, dia nak beli keychain. Belilah. Tapi itu bukan operasi. Then, Okay. boleh tak saya cakap saya contoh belanja. Belanja, Kalau saya restoran kan? Adakah restoran perlu bayar sewa? Perlu tak kita bayar sewa? Hmm, Kalau saya sewa kedai itu daripada orang lain, saya perlu boleh. bayar lah kan? Boleh. Perlu. Tapi, uh, adakah sewa tu adalah wajib sebab saya memang kena bayar sewa sebab saya buka kedai. Then, adakah saya perlu bayar faedah pinjaman? Wajib tak? Wajib tak? Semua restoran kena bayar itu faedah untuk pinjaman. Oh, Tak wajib sebab bukan semua restoran ada pinjam duit. Tak semestinya. So itu adalah bukan operasi. Okay? So contoh kita tengok sini ya. Boleh nampak tak tulisan ni? boleh. Boleh ya? So kamu kena tick saja. Penerimaan wang daripada pelanggan. Pelanggan bagi saya duit. Adakah ini belanja atau hasil? Hasil. Hasil. So ini operasi ke bukan operasi? Operasi. Operasi betul. Main income sebab memang pelanggan kena apalah. Faedah atas pinjaman? Belanja buka operasi. Betul. Sebab sudah tadi bincang. Belanja memperluaskan kedai. Belanja operasi. Belanja operasi. Bukan. Bukan semua kedai kena besarkan, mah. Faham? Faham. Maksudnya wajib ke tak wajib lah. Macam ni tak wajib. Okay, then membeli bahan pembungkusan. Belanja operasi. Belanja operasi. Correct. Sebab mesti kita beli barang bungkusan. Dan bayaran membaiki komputer. Belanja bukan operasi. Bukan operasi. Tak wajib. Penerimaan komisen. Okey, apa maksud commission? Commission maksudnya kalau ada saya jual, baru saya dapat duit. Kalau saya tak ada jual, saya tak dapat duit. Sekejap. Ini adalah perniagaan Vimala. Dia jual kain batik punya. So, kalau dia jual kain batik,
Tapi mungkin dia ada tolong jual perfume. Atau mungkin dia ada jual shampoo, deterjen, contohlah. Kalau dia dapat jual, dia dapat commission. So, ini adalah hasil operasi ke bukan operasi? Bukan operasi. Bukan operasi. Tak semesti ada punya. Dan membeli pelbagai kain batik untuk jualan. Belanja operasi. Belanja operasi. Menerima tunai kerana jualan van lama. Hasil Saya jual bukan saya punya van. Apa? hasil bukan operasi. Betul. Sebab bukan semua kedai kena jual van. Tak semesti. Angkutan masuk. Angkutan tu shipping. Macam Pos Malaysia. Ingat? So, saya bayar itu shipping. Belanja operasi. Operasi. Membeli uh, membeli cartridge pencetak. Printer punya cartridge. Printer ink. Tahu ke? Tahu ke? Printer cartridge. Adakah semua kedai ada printer? Tak. Tak. Jadi, Belanja bukan operasi. nanti semua kedai ada printer. Oh, Itu print, itu receipt mesti ada printer lah. belanja Kan? operasi. Operasi. Okey, sini ya, bagi contoh dulu. Kedai perabot, hasil operasi dia apa? Tahu ke? Hmm, hasil operasi. Eh, bukan. Sorry, Oh, saya jualan daripada perabot. You jual perabot, you dapat hasil operasi. Faham? Dan kita cakap yang klinik pergigian pula. Ini jualan perabot kan? Kita dapat utama punya hasil. Kalau klinik pergigian, macam mana dia dapat duit? Duit dia dari mana? hasil perkhidmatan. Hasil perkhidmatan. Wah, pandainya. Betul, hasil perkhidmatan. Macam mana you tahu? Yes. Ada buku ke? Ada teka-teka je. Teka-teka. Sebab ada perkhidmatan. Perkhidmatan untuk gigi lah kan? Yeah. Servis. Okay, then hasil bukan operasi. Okay, kedai perabot dia tak ada jual benda lain. Tapi kalau dia ada jual, mungkin dia boleh dapat commission. Sama juga klinik pergigian pun. Dia bukan jual barang punya, tapi dia boleh jual ubat gigi. Tapi ubat gigi bukan dia punya hasil bukan operasi. So, kalau dia jual ubat gigi, dia boleh dapat commission juga. Contohlah, Dan kedai perabot pula, apakah belanja operasi dia? Apa yang mesti dia bayar punya? Susut nilai. Tak. Susut nilai. Susut nilai bukan dia. Wait, ya. Susut nilai untuk dia punya alatan lah kan? Ya. Okay.
Okay, then apa lagi kecuali susun nilai? Apa yang mesti ada punya? Saya nak kamu fikir yang mesti ada punya. Tak tahu. Insurans. Insurans. Boleh jugalah, tapi biasa saya nak kamu fikir. Kita cakap main dulu. You buka kedai mesti ada bayar apa? Satu kedai. Sewa. Betul, mesti ada bayar sewa. Kalau ada staff, kena bayar apa? Gaji. Betul. Ada buka lampu kan? So, kena bayar apa? Kadar Bayaran. bayaran. Nah, ini main lah yang paling penting punya. Okay, sama juga dengan klinik pergigian. Sama juga. Kena bayar sewa, kena bayar gaji, kena bayar kadar bayaran. Okay. Dan yang bukan operasi, yang tak semesti punya. Tahu ke? Contoh macam tadi cakap. Faedah atas Pinjaman. pinjaman. Ini tak semesti ada. Oh, tadi saya nak cakap faedah atas simpanan. Simpanan tetap. Ini pun tak semesti ada punya. Kalau ada simpan duit, kita dapat hasil. Tak ada simpanan, tak ada hasil. Okay? Okay. Ini okay. Kita jawab soalan satu dulu. Kamu baca ni. Apex Computer merupakan kedai yang menjual pelbagai jenis komputer dan perisian komputer. So, software lah. Ada software, ada komputer dia jual. So, pemilik telah membeli 20 unit komputer baru dari pembekalnya. So, dia beli 2 buah dan daripada 20 tu, ada 2 daripada komputer tu diguna dalam kedai untuk urusan harian. Bukan hairan, harian. Kerana akaun telah mencatatkan, dia catat 18 unit komputer adalah aset semasa dan 2 unit komputer sebagai aset bukan semasa. Kenapa catatan begitu adakah betul? Dan terangkan kenapa dia buat catatan macam ini. Kamu rasa betul tak? Yang guna untuk kedai, dia tulis aset semasa. Aset bukan Tak. semasa. Yang guna untuk jual, dia rekod aset semasa. Salah. Salah. Kenapa salah? Fatihah, salah ke betul? Jawab. Apa maksud aset semasa? Kurang daripada jangka pendek, kurang setahun. Kurang daripada setahun kan? Dan Ya. apa maksud aset bukan semasa? Lebih dari setahun. Lebih daripada setahun. Jadi, dia cakap dia rekod yang guna untuk kedai, dia rekod yang bukan semasa, yang jangka masa panjang. Dan yang untuk dijual, dia rekod aset semasa, jangka masa pendek. Betul tak? Betul. Betul. Ini betul sebab yang guna untuk kedai, kita tak akan jual bila-bila kan, kita tak akan jual, kita akan simpan saja dan kita akan guna untuk jangka masa yang panjang. Jadi kita rekod aset bukan semasa. Yang 18 tu akan dijual. Okey, dia akan jual. Jadi maksudnya dalam masa yang pendek, dia tak semesti 18. Mungkin setengah tahun tinggal 6 buah. Lepas tu 1 tahun tinggal 2 buah. So dia nilai akan berubah-ubah. So dia adalah aset semasa. Okey Okey. Macam ni. Betul. Kerana 2 komputer yang diguna dalam kedai adalah alatan pejabat. Guna untuk dalam kedai Dalam kedai kita panggil alatan pejabat.
itu adalah komputer. Kita akan guna untuk panjang, jangka masa panjang. Jadi kita rekod sebagai aset bunga semasa. Yang 18 komputer akan dijual adalah aset semasa. Kenapa? Kerana nilai dia akan berubah-ubah dalam jangka masa pendek. Ada masalah? Faham tak? Faham. Faham, eh? Okey, so sekarang kita tengok kes 2. Encik Muruga, pemilik Sweet Bakery, telah membeli 3 unit komputer dari Apex Computer. 2 buah unit komputer telah diguna di dalam kedai. 1 unit komputer dibawa balik rumah untuk kegunaan keluarga. So, dia beli 3, 2 guna untuk kedai, 1 bawa balik rumah. Berapa unit komputer dicatat sebagai aset oleh Sweet Bakery? 2. 2 buah. Okey, then komputer ni adalah rekod sebagai aset semasa atau aset bukan semasa? Bukan semasa. Aset semasa. Kenapa? Eh, Aset bukan semasa. Kenapa? sebab dia dah beli unit komputer tu. Dia dah beli komputer tu. Dia beli. Tapi kenapa dia beli kita rekod aset semasa? Kenapa rekod aset bukan semasa? Sebab dia dah beli jadi komputer tu tahan lebih daripada setahun. Dia cakap sebab kerana akan diguna untuk jangka masa Panjang. panjang. Itu saja. Kita tak kisah dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang penting jangka masa dia panjang. Lagipun kita tak pastikan. Okay, so next one Ini pula. Okay, masih ingat pinjaman? Pinjaman itu adalah apa? Pinjaman. Kita pinjam duit daripada bank. So, pinjaman adalah asset atau liability? Liability. Biasa dia adalah liability bukan semasa. Tapi tak semesti punya. Tak semesti liability bukan semasa. Kita tengok Contoh. Tahun ini adalah tahun 31 Disember 2020. Okay? So, 31 Disember 2020. Untuk pinjaman pertama, dia akan matang. Matang maksudnya tutup. So, dia akan tutup 30 November 2021. Tolong kira berapa bulan sini? 23 bulan. Okay, kalau 31 Disember maksudnya Disember sudah habis kan? Oh ya. So, tinggal Januari 2021. Lepas tu, Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November. Sampai November. 30 November. So, berapa bulan sini? Tahu ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada berapa bulan? 11. 11 bulan. Nah, saya kira baru tahu 11 bulan. Kamu ni Okay.
Lepas tu satu lagi. 31 Disember 2020. Bila dia matang? Tarikh matang dia bila? Untuk bank XYZ 30 November 2025. So sini ada berapa bulan atau tahun? Tahun. Panjang kan? Adakah lebih daripada 1 tahun? Lebih. Lebih ya, sudah lebih. Sudah berapa? 2021, 22, 23, 24, 25. 5 tahun. Sini 5 tahun. So, mana satu pinjaman adalah liability semasa? Bank ABC. ABC. Kenapa? Dia kurang 1 tahun. Kurang daripada 1 tahun. Betul. Okey, kamu tulis saja. ABC. Bank ABC kerana kurang daripada 1 tahun. Kalau Tia ada print ke kertas ni? Oh, ada. Ada. Tak ada. Ada. Oh, ada. Okey. Sudah tulis? Sudah. Sudah. Kenapa saya ambil kertas ni? Okey, sekejap. Saya nak bagi. Okey, hari ni kita akan buat yang itu yang kamu cakap. Masuk akaun apa kan yang selalu kita tak tahu punya. Okey. Ni. Persamaan perakaunan. So, masih ingat outlay kan? Outlay sama dengan apa? Apa tu outlay? Aset tambah Belanja. sama dengan liability tambah equity Ikuti tambah hasil. hasil. So, kalau saya nak aset saja, belanja pindah sana jadi apa? So, aset sama dengan liability tambah Ikuti equity tambah hasil. hasil. Lepas tu? Tolak belanja. Betul, tolak belanja. Sini yang soalan yang B punya. Aset sama dengan liability tambah. Okay, sini dia tak tulis equity, dia tulis modal. Tapi okay, sama je lah modal tu equity ya. Liability tambah modal tambah hasil tolak belanja. Then hasil tolak belanja apa tu? Apa tu hasil tolak belanja? What is this? Tak tahu. Hasil tolak belanja sama dengan untung Untung bersih. Untung bersih. Kan kita tengok hasil tolak belanja. So ini adalah C punya. Liability tambah modal tolak untung hasil. bersih. Then, okay, kita tengok balik. Sebenarnya dia tak guna equity, dia guna modal kan? Modal tambah untung bersih sama dengan Rugi bersih. equity. Equity pemilik. Untung tambah modal awal tambah untung bersih tolak tolak ambilan. Itu adalah equity pemilik. Liability tambah equity. Okay? Okay. Tapi kan ini tak berapa penting. Yang penting adalah A sama dengan L tambah E. Yang first one, A punya. Asset sama dengan liability tambah equity. Okay, dan kita tengok ni ya. Sini adalah persamaan perakaunan. So, dalam persamaan perakaunan, saya highlight dulu. Tengok kamu nampak tak? You nampak tak ada asset dengan liability dengan equity? Nampak. Kiri itu apa? Kiri. Kiri adalah Aset.
Aset. Kanan, Liability tambah equity. kenapa macam ni? Sebab dia ikut Apa ni? outlay. Okay? So, tapi BH dia tak masuk. Tinggal ALE saja. So, sini kamu kena ingat. Dia sudah kasih. Ini tak nampak ni. Okay, ini adalah satu dinding. Okay, ini dinding adalah kasih asingkan aset dengan liability dengan equity. Debit dengan kredit punya dinding lah. So, kalau kita tambah, kita tulis macam biasa. Kalau tolak, kita kena bracket. Ingat tolak kena bracket. Okay, so kita tengok sini, Jun 1 dulu. Okay, kalau tak ada print out, siapa tak ada print Zah ada print tak? Ada. Oh, ada. Fatihah ada print tak? Ada. Ada. Okay. Kalau ada, then okay. Okay, kita tengok sini. Pada 1 Jun, Puan Nolia telah melaburkan tunai 15,000 untuk perniagaannya. Okay, maksud apa? Maksudnya ini dia kedai. Kedai dia. Puan Nolia, dia simpan duit. Dia masuk tunai. Tunai 15,000 ke dalam kedai. Apa ini? Tahu tak? What is this? Modal. Modal, betul. So, dia punya modal akan meningkat. Lepas tu dia melabur tunai. So, apa juga akan tambah? Kedai punya apa akan tambah? Assets. Tunai. Tunai. Aset lah, tapi tunai So, sini kita akan tambah tunai dengan modal. So, tunai kita tambah berapa? 1,500. 15,000. Modal pun tambah 15,000. 1,000. So, kiri kanan sama tak? Sama. Sama. Kiri adalah 15,000. Kanan adalah 15,000. Dia kena imbang Okay, lepas tu kita tengok Jun 4. Okay, Jun 4. Membeli kenderaan, dia beli kenderaan berharga 8,000. Dengan bayaran tunai 3,000. Bakinya dengan pinjaman bank. Okay. So, sini ada 3 benda. First, dia beli kereta. Kereta tu harga berapa? 8,000. 8,000. Tapi adakah dia bayar 8,000? Tak. Dia bayar dengan 3,000. 3,000 apa? Tunai. 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 Dia bayar 3,000 tunai. Baki berapa? 5,000. 5,000. 5,000. Guna apa? Pinjaman bank. Pinjaman. Okay, first. Dia beli kereta. Kereta bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. So, kenderaan bertambah 8,000. Lepas tu, dia bayar guna tunai. Jadi, tunai tambah ke kurang? Kurang. Kurang. Tunai kurang 3,000. 3,000. Dan dia bayar guna pinjaman 5,000. So, pinjaman tu hutang. Hutang bertambah ke berkurang? Bertambah. Hutang bertambah 5,000. Okey, check. Jumlah kiri berapa? 5. 5,000. Jumlah kanan 5,000. sama tak? Sama. Inilah cara dia buat. Setiap kali buat kena check. Jumlah kiri, jumlah kanan sama tak? Okey, dan Jun 8. Belian barang niaga 2,000 secara tunai. Okay, you beli apa? Barang niaga. Apa tu barang niaga? Inventory. Inventory. You beli barang niaga. Inventory tambah ke kurang?
Tambah. Tambah. Lepas tu you bayar guna? Tunai. You bayar guna tunai. So tunai tambah ke kurang? Kurang. Kurang. Kurang, betul. So inventory tambah 2,000. Tunai kurang 2,000. Okey, bagi tahu saya. Jumlah kiri berapa? Kosong. Yes, negatif 2,000 tambah 2,000 jadi kosong. Jumlah kanan? Kosong. Sama? Sama. Sama. Okey, 17 ah. Mengeluarkan barang niaga bernilai 100 untuk kegunaan peribadi. Oh, maksudnya ini bos, dia ambil barang, dia bawa untuk rumah, balik rumah. First, keluarkan barang apa terjadi? Peralatan. Apa tu barang niaga? Inventory. Inventory. Dia keluarkan itu inventory. So, inventory Kurang. Kurang. betul. Inventory berkurang berapa? 100. 100. Dia keluarkan untuk apa? Kegunaan pribadi. Untuk kegunaan peribadi. Jadi apa terjadi? Oh, ya. Modal berkurang. Kenapa modal berkurang? Apa ni? Ini kita panggil apa? Bilan. Betul. Dia ambil barang, itu panggil ambilan. Ambil barang, modal akan berkurang. Maksudnya, you tak bayar. Tapi you bayar guna modal kamu lah. Okay, then 20. Membeli peralatan berharga 500 secara tunai. First, dia beli peralatan. Peralatan Tambah. bertambah 500. Dia beli secara tunai. Maksudnya apa? Kurang. Tolak. Tolak siapa? Tunai 500. Betul. Jumlah kiri berapa? Kosong. Kanan pun kosong. 28. Belian barang niaga 700 secara kredit daripada pembekas Zazali. Okey, beli barang niaga apa terjadi? Bertambah. Apa yang bertambah? Inventory. Inventory bertambah. Tapi you beli secara kredit. Apa maksud secara kredit? Hutang. ABB. Secara hutang. Secara hutang, tak bayar. You beli tapi you tak bayar. So ini kita panggil account apa? Belum Kita tak bayar. bayar. Account belum bayar. Bertambah ke berkurang? Bertambah. Hutang saya bertambah sudah. Okey, sama kiri kanan? Sama. So sekarang kenapa apa? Kira. Kira, jumlahkan satu-satu ni. Tulis dekat bawah. Okey, kamu kira dulu yang bawah ni. Kenderaan tak perlu kira kan? 80,000. Tolong kira tunai berapa? 9,500. 9,500. 500. Inventory 2,600. 2,600. Peralatan 500. Pinjaman 5,000. Modal 14,900. 14,900. So, ABP 700. Sekarang kena kira jumlah kiri berapa? 8,000 ke 80,000 tu teacher? 8,000. Sorry, saya tulis salah. 8,000. 20,600. 20,600. 600. Sebelah kanan berapa? 12,600. 20,600 sama.
Okay, so nampak dia mesti balance ah. Okay, jumlah aset ada berapa? So aset yang sebelah kiri. Kiri itu berapa? 20.600. Lepas tu dia nak jumlah liability. Siapa tu liability? Pin Pinjaman pinjaman dengan ABB ABB. So ini jumlah berapa? 5.700. 5.700. So equity pemilik adalah 14.900. betul. Faham? Faham? Senang. Boleh lah. Ini consider senang punya. Nanti saya takut saya tak ada ruang. Sekejap ah. Saya buat Excel lah. Senang sikit. Natasha. Ini akaun apa? Cishong. Ya, ada Cishong sini. Ya. Okey, tak apa, tak apa, tak apa. Macam mana saya nak buat? Kejap. Saya zoom out. Kamu ada kertas kan? Saya kena zoom out lah. Okey, sini. First one Januari 1. Memulakan perniagaan dengan tunai. Saya kasih buat dinding dulu. Nanti kamu tak nampak kiri kanan. Okey. Memulakan perniagaan, maksudnya kedai ini baru buka saja. So, dia guna tunai 30,000 sebagai modal. Okey, so kalau dia baru start up, tunai dia bertambah ke berkurang? Tambah So, tunai tambah 30,000. 1,000. Lepas tu modal Tambah 30.000 juga. tambah 30,000 juga. Dekat equity sini ya. Okey, seterusnya. Membeli lengkapan secara kredit. So, beli lengkapan-lengkapan Tambah. tambah 4750. Secara kredit maksud Hutang. hutang. So, maksudnya saya tak Bayar. bayar. Ini adalah apa? Kalau saya tak bayar. Liability. Liability 4750. Okay, then Januari 4. Membeli barang niaga secara tunai. So, apa ni? Apa yang kena tambah? Inventory. Inventory kena tambah 1.700. Secara tunai, Kena tambah tolak. Tolak. tolak tunai. 1.700. Then Januari 7. Membeli van secara kredit. So, macam mana ni? Van bertambah. Van bertambah. Lepas tu, Bayar bertambah. ABB bertambah. Akaun belum bayar bertambah. Sebab secara kredit Okay, then 15. Memindah tunai ke dalam bank. Memindah tunai Tunai 20,000 ke bank. So, Tunai. tunai berkurang. berkurang. Bank Tambah. bertambah. Betul. Ini Zah faham tak? Tak. Boleh you bayar tunai dengan bank. You punya tunai dengan you punya bank adalah dua-dua duit you kan? Ini tahu kan? Yeah. So,
Contoh, ini adalah satu seluar. Biar seluar ada poket kiri, ada poket kanan, poket kiri macam ni ya. So, you ada duit. Biar duit dekat sini. RM1. So, sekarang saya cakap, oh, sini kita panggil dia tunai. Okay. Sekarang tunai you ada berapa ringgit? RM1. RM1. Ini adalah bank. Sekarang saya cakap, saya pindah itu duit dari tunai ke bank. Maksud dia? Dia pergi sini. So, bank jadi, RM1. tunai jadi. Kosong. So, macam mana dia jadi kosong? Asal dia 1. Sekarang kita tolak 1 jadi Kosong. kosong. Bank tadi kosong. Kita tambah 1 jadi 1. 1. So, tunai kita tolak 1. Bank kita tambah 1. Faham? Faham. Poket kiri ke poket kanan. Nah, dua-dua masih duit you lah. Okay, then January 22. Membayar cek. Saya zoom in sikit. Membayar cek 3,000 kepada ABB yang telah dibeli pada 3 Januari. Okay, kita tengok 3 Januari. 3 Januari kita beli berapa ringgit? RM4,700. 4,750. 60. So, sekarang saya bayar dia. Okay, tengok ABB punya hutang 4,750. Dia cakap saya bayar berapa? RM3,000. 3,000. Saya bayar 3,000. Jadi ABB kena buat apa? Tambah ke tolak? Tolak. 3,000. Tolak 3,000. So, kita punya 1,000. ABB kena tolak 3,000. Lepas tu, cek. Cek tu apa maksud? Cash. Bank. 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 Bukan cash, bank. Cek itu bank. Okay, dan 25. Saya jual lengkapan bernilai 180 kepada kedai Roslan secara kredit. Kredit. Okay, jual lengkapan. Lengkapan macam mana? Berkurang. Berkurang. Lengkapan berkurang berapa? 180. 180. Saya jual kepada siapa? Roslan. Kedai Roslan. Tapi secara hutang. Maksudnya kedai Roslan tidak. Dapat lagi. Kita tak dapat lagi. Ini adalah apa? ABT. ABT. So, ABT kena Tambah. balance tak? Apa yang salah sini? Tengok you boleh nampak tak? Apa yang salah? You tengok jumlah kiri berapa? Jumlah kiri. So, 360. Jumlah kanan Kosong. kosong, betul. So, apa yang salah sini? Okey, tak nampak. Apa yang kena kurang? Betul. Betul. Lengkapan kena kurang. Siapa yang cakap ni? Betul. Fatihah. Saya. Betul. Kenapa kena kurang? Sebab dah jual jadi bayar sikit. Kalau jual barang akan berkurang. Takkan jual sudah meningkatkan. Okay, last one. Beli barang secara kredit. Apa kena buat? Perlengkapan pertama. Hmm? Perlengkapan bertambah.
Lengkapan bertambah. Beli barang. ABT ABB. tambah ABB. ABT tambah. ADB. ABB tambah sebab saya beli secara hutang. Lepas tu, Inventory inventory. tambah 2,360. Betul. Sebab saya beli kan. So, inventory bertambah, ABB pun bertambah sebab hutang bertambah juga. Okey, sekarang kamu jumlahkan semua. Jumlahkan dulu. OK，可以，没有问题。8点这样到时候早上没有人送车来。对，感谢 CIQ 跟下面那个领登车的地址就一样就可以了。Siap? Siap. Siap. Sudah lama siap tak bagi tahu. Jumlah tu naik berapa? 49.500. Oh, yang tu. Oh, jap. Tu naik, tu naik. 8.300. 8.300. Bank 17.000. lengkapan. 4.570. Van 15.000. Inventory, 4.450. account belum terima. 180. Okay, ABB 19.500. 19.600. 500. Ha? 500. Oh, 500. So, modal 30.000. Okay, then jumlah aset sini berapa? 49.500. So, kanan pun sama. Ah, Za dapat tak? Dapat. Dapat. Okay. So, sekarang kita tengok ini pula. Okay, ini Suraya. Ini saya kena guna Excel. Jadi saya tak dapat. Kejap.
Okey. Okey, sini saya kasih split sekejap. Okey, mula-mula kamu tengok. Dia bagi kamu PKK pada 30 Jun 2000 X kosong. Lepas tu, sini pula Julai 2000 X kosong. Okey, ini adalah last year, tahun lepas punya. Ini adalah tahun ini. Okey, yang paling baru punya urus niaga memang tahun ni ya. So, ini adalah baki awal untuk tahun ini. So, kalau baki awal, kita rekod je contoh. Premis ada berapa? Premis 20,000. Perabot 4740. Inventory 3380. ABT 3550. Okey, lepas tu kenderaan tak ada. Tunai 1970. Then modal pula ada 30,000. ABB ada 1720. Sorry, ini belanja belum bayar. ABB 1720. Overdraft. Overdraft tu apa? Lebih pinjam. Overdraft itu maksudnya terlebih keluar duit. So, dia adalah aset ke liability? Liability. Hmm? Apa? Liability. ABT. Liability maksudnya dia negatif. 1780. Okey, sini punya bank adalah aset. Tapi kalau dia liability, kita kena negatifkan dia. Sudah? Okey, lepas tu kan. Ini sudah siap. Kita tengok ni urus niaga. So, Julai 1 Pemilik memasukkan van peribadi yang bernilai 12,000 untuk kegunaan juru jualnya. Apa maksud? Dia masukkan van peribadi. Maksudnya bos punya van. Peribadi tu bos lah. Bos punya van 12,000. Dia bawa ke kedai untuk juru jual. Maksudnya salesman. Salesman guna van dia. Okey, jadi van tu apa? Kenderaan. Kenderaan. Kalau dia masuk kenderaan, kenderaan bertambah ke berkurang? Bertambah. Bertambah. So, kenderaan bertambah. Lepas tu, apa lagi bertambah? Modal. Modal. Modal bertambah. Sebab dia bawa masuk duit. Tak kisah dia masuk duit ke, dia masuk kenderaan ke, dia masuk komputer ke, semua kena, semua adalah modal. Okey, then Julai 3. Membayar belanja belum bayar dengan tunai. Apa ni? BBB tolak. Okey, belanja belum bayar. Kenapa tadi tak ada belanja belum? Saya lupa belanja belum bayar 140 lah. Sorry. Ini saya lupa.
Okey, membayar belanja belum bayar dengan tunai. So, belanja belum bayar kita kena Tolak. tolak 140. Lepas tu bayar guna tunai. Jadi tunai Tambah. Berkurang. kita bayar berkurang. Bayar. Ya, bayar. By the way, saya lupa buat satu benda. Itulah kamu tak nampak. Saya lupa kasih asingkan. Okey. Julai 4, cuba kamu fikir dulu. Okey, Julai 4. Belian barang niaga secara kredit 2,300 ah. Kamu sudah fikir kenapa apa? Inventory bertambah. Inventory bertambah, betul. Lepas tu apa lagi? ABBD berkurang. Bertambah. Bertambah. Hutang saya pun bertambah. Okey, Julai 8. Zah dapat fikir tak tadi punya? Hmm. Hmm. Tak dapat? Kenapa yang Julai 3 tu Hmm. tunainya tolak? Sebab kita bayar. Masa nak Oh, tahu baik. tunai tu tolak ke tambah? Saya tu duit berkurang. Sebab you bayar kan, duit berkurang Oh. lah. Jadi kalau beli tambahlah. Tak, you beli Eh. barang, you bayar. Jadi kalau sekejap. Kalau saya jual barang, saya dapat duit, saya tambah. Asalkan you Okey, fikir, okey. duit saya bertambah ke duit saya berkurang? Oh, Macam tu. Boleh ya? Macam ini 4 pula. Kenapa tiba-tiba 4 saya beli barang juga? Tapi kenapa ABB bertambah? Sebab hutang bertambah. Hutang saya bertambah. ABB tu hutang saya. Okey, yang 8 cuba kamu fikir dulu. Saya bagi kamu fikir dulu. Fikir dan isi. Yang 8. Okey. Apakah jawapan Zak? inventory bertambah. Isteri bos ambil barang Hmm. untuk Modal keluarganya. bertambah. Modal Ha? Modal bertambah 150. Modal tu apa maksud modal? Duit bos yang melabur dalam perniagaan ini. Duit bos yang masuk dalam perniagaan ini. Sekarang dia masuk barang ke dia ambil barang? Ambil. Yes, dia ambil barang. Kalau dia ambil barang, apa maksud? Apa maksud ambil barang? Barang bertambah ke barang berkurang? Bertambah. Bertambah. Sure or not? You ambil barang oh.
You pergi you punya kedai, you ambil itu barang, you keluar itu Berkurang. kedai. Berkurang, inventory berkurang, okay? Lepas tu, bos punya isteri, maksudnya bos lah, bos ambil barang. Jadi, duit dia dalam bisnes ini bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Sebab dia bukan masuk duit, tapi dia keluar barang. Okeylah, ha? 13 tolong fikir dulu, 13. 13 sangat susah, tapi kalau you dapat fikir tu bagus, ha? Ha. Seorang pelanggan. Pelanggan tu siapa? ABT. Hmm? ABT, betul. Pelanggan tu ABT. ABT telah bayar cek. ABT sudah bayar cek. So, saya apa? Dia bayar bagi siapa? Dia bayar bagi Bank. Saya. saya. Saya punya bank. Jadi, saya punya bank bertambah ke berkurang? Bertambah. Betul. Bank saya bertambah berapa? 560. 560. Okey. Uh, lepas tu, menjelas hutang 600 dengan penuh. So, sebenarnya hutang customer tu berapa? 600. Hutang customer tu 600. Okey, fikir ya. Fikir. Customer tu ABT. ABT hutang 600. Tapi dia hanya bayar berapa? 560. Ya, dia bagi saya duit. Dia bagi saya cek 560. Tapi dia cakap dia menjelas hutangnya dengan penuh. Apa maksud? Dia bayar semua hutang dia. Ya, dia bayar semua hutang dia. So, dia hutang tinggal berapa? 100. Eh, 10. 40. 40. Tak, kosong. Menjelas hutangnya dengan penuh. Dia settle. Tak ada hutang sudah. Jelas sudah. Tapi, tak betul, Ma. Ada 40 pergi mana? Kita panggil diskaun. Kita bagi dia diskaun. Faham? Dia hutang saya 600. Saya bagi dia diskaun 40. So, dia bayar saya 560 saja. Faham? Faham. Okey, macam mana nak rekod? ABT kenapa apa? Tolak. Tolak berapa? 560. 500. Hutang ABT kan 500. 600. 600. Betul. Lepas tu dia bayar cek. So saya bayar bank. Saya bayar bank macam mana?
Bertambah. Bertambah. Bank saya bertambah 560. Tadi sudah buat kan? Ya. Lepas tu itu 40 adalah diskaun diberi. Diskaun diberi saya untung ke saya rugi? Rugi. So, diskaun saya buat saya rugi. So, modal saya pun berkurang. So, kamu tolong saya kira. Jumlah kiri berapa? 40. 40. Jumlah kanan negatif 40. Negatif 40. Okay. Lepas tu next one 18. Membayar ABB dengan cek 2,000 dan menerima diskaun 250. So, bayar ABB dengan cek. Bayar ABB dengan cek 2,000. So, ABB berapa? Berkurang 2,000. Berkurang. Berkurang? 2,000. Tapi saya tak tahu saya punya ABB berapa lah. ABB berapa? Saya tak tahu. Tapi saya tahu saya bayar dia. Saya bayar dia cek 2,000. Lepas tu saya dapat diskaun juga 250. So, you rasa ABB berapa? Tahu ke? Macam tadi punya. Macam tadi. Saya ulang Tadi punya ABT macam mana? Tadi ABT 600. Saya bayar, dia bayar kan? Dia bayar 560. Lepas tu dapat dia diskaun 40. So, kosong kan? Ingat? Yang tadi punya. Sekarang saya bayar ABB tak tahu berapa. Tapi saya ABB berapa saya tak tahu. Tapi saya bayar 2,000. Lepas tu saya dapat diskaun 250. So, 2,250. 2,250 betul. Fatia tahu tak macam mana? Tahu tambah je. Tambah je. So, ABB kena tambah ke tolak? Tolak. Tolak. ABB tolak 2,250. Lepas tu saya bayar guna cek. So, cek maksudnya Tambah. Cek bank kan? bank. Tolak. Tolak sebab saya bayar. 2,250. Lepas tu saya dapat diskaun. Dapat diskaun? Duit tambah 2,250. Berapa? Cek saya berapa? 2,000. 2,000 saja. Lepas tu diskaun 250. Saya untung ke saya rugi? Untung. Untuk Untung. So, modal saya Tambah. bertambah. Okay, then next one 20. Ini kamu fikir dulu. Ini sangat senang. Ini pun saya nak Zai yang bagi saya jawapan.
Tahu ke? Hmm, bank tambah 2.500. Betul. Lepas tu? ABT tolak 2.500. Betul. Pandai mah. Okay. 24. Last one. Kamu fikir dulu. Fatia ada jawapan ke? Apa empat? Ada. Apa? Inventory dia berkurang. Kenapa berkurang? Sebab dia pulangkan barang niaga. Pulangkan barang niaga. Lepas tu, ABB dia berkurang 300. ABB berkurang 300. Betul. Kenapa ABB berkurang 300? Zah tahu tak? Zah, hello? Ya. Faham ke kenapa ABB yang berkurang 300? eh tak, Tak tahu. tak. Sebab Salmi dia beli barang dengan ABB 300. Tapi sudah rosak. Kalau sudah rosak, dia pulang balik kepada ABB. Jadi hutang kamu bertambah ke berkurang? Berkurang. Berkurang. Betul. Sebab sudah pulangkan barang. Okey, faham? Faham. Okey ya. Yang lain saya akan continue next week lah sebab ini kan susah sikit. Saya tak mau bincang dulu. So far ada soalan ke? Tak. Tak ada. Tak ada. Okey, lepas tu uh, minggu depan kalau macam biasa Jumaat boleh ya? Boleh. Boleh ya. Okey lah. So happy holiday, happy hari raya. Selamat hari raya. Okay, Raya. bye-bye. Teacher. Okay, bye-bye. Bye, teacher. Bye.